Okey lagi panjang Cantik lagi. Santai-santai. Saya nak beli gula batu lah pula. Taklah penat sangat. Kalau tidak balik sejam pula ya. Tak berapa juga chill out. Hari ni kita berehat di hotel. Lama sangat dah dengan jam di Pulau Tawar Kajang apa. Jadi ada sentimental dengan dia. Bukan pilih-pilih, tapi orang kata Sendiri je. nilai tu Bukan orang kata 10 nak bagi sama, payahlah juga. Dia tak sama mesti. Mesti tak sama. Nilai itulah orang kata. Ni kena Apa ni? Silap. Oh. Wah, divider tinggi. Camp ni Ni lampu ni besar. Oh. Kami rendah sangat. Oh, tak eja. Boleh betul kan ke? Tak. Boleh eja. Eja pun. Kedai aksesori. Oh, pergi kedai aksesori. Pergi kedai aksesori betul, jangan orang macam memang kena setting betul tu yang. Dia punya depan tu tak boleh usik. Mentor tu. Dia ada pulas dia belakang tu. Oh. Setting. Penting juga weh lampu ni kalau jalan malam. Kalau rendah tak jadi. Oh, dah bagi dim tinggi pun dia tetap tak naik. Kita bagi lebih tinggi. Ya, betul. Mana dia orang Kena boleh tahan betul. lah. Dia boleh tahan lah. Tak terawal balik tu kan. Tak guna lah. Kalau tidak dia Tak boleh nak menjulur lah. Kalau kawasan gelap dia rejang ni ya. Tak apa-apa jugalah nak naik tinggi. Pantai besar. Buat pulau besar. Jangan banyak fikir dah pantai lah. Dia perlu dah. Keperluan tu. Dia pun kadang-kadang jaga anak orang tu. Ada apa kata timbal balas. Give and take lah. Anak orang tu pun okey dengan dia. Suka. Dia Tappen dia mesti lalu ni. Berapa kali lah. Lalu ni ada bumper penjara. Warisan. Ikonik dia Ni laluan ni, laluan ni lah, laluan Tasik, Taman Tasiknya. Ni lalu ke sana. Ni museum. Gambar je, gambar Cerita-cerita lah. cerita sejarah Tapping. Besok awak singgah lah. Alang-alang ke Tappen. Aku Dia kena tinggal lah kalau tak nak lama. Grab lah ya. Malah esok pagi telefon apa. Audit dia mana? Di bandar mana? Selama. Selama pula. Oh, pergi selama. Dan esok. Esok. Oh, hebat juga jawatan panjang apa ni tadi pengurusi. Auditor, juruaudit. Juruaudit dia. Oh. Jawatan tetap dan berpencen. Juruaudit Persatuan Peladang. Peladang Pertubuhan Peladang. Kampung Masjid. Ya, selama. Oh, selama. Besar lagi. Sejarah dan pelajar.
Peladang sekat. Yalah. Kat ni, peladang tu. Lembaga peladang. Oh. Ada allowance juga lah tu. Tunggu. Oh. Tapi breakfast sempat lah ada. Breakfast. Sekali package breakfast ni banyak. Jangan lari. Aku boleh telefon dia. Wah, boleh delay. Dia ketua lagi pada Oh. tu. Dia ketua diri lah. Hebat juga lah. Tak nak tahu sign je. Tapi itu mana awak Dia dah juru audit ada berapa orang? Kalau pemeriksa kira-kira sekolah ni 2 orang. 2 je. 2 jugalah. Sama lah. Standard lah ya tak? Pemeriksa kira-kira. Orang lama dulu kan. Aku peladang 80 habis. Kena kira betul-betul ya. Jangan main angguk je. Sini nak pergi tak pernah. Flemington. Kiri kau Ina tadi Flamingo lah. Flamingo Kuala Lumpur. Pernah agak menginapkan Flamingo? Tak ada lah, tapi selalu lalu tepi tu kan. Aku pun Flamingo Tepi. ni rare sikit kan buat tanda ya. Mungkin nak Flamingo One way, dia ada jalan dia dalam kawasan Taman Cina tadi. Dia kena lalu Novotel. Ni botel ni. Tu dekat lah. Tanda lah tu. Dia terus lagi. Betul lah. Tapi dia ada satu sempang depan tu korang. tu lah. Kita main kat belakang. Belah kiri kot. Satu lagi last kan belah kiri. Dia masuk lorong seruk. Kiri yang ni ke satu lagi? Lupa dah aku. Okey, 200 meter. Satu lagi. Sana lah. 200 meter ke kiri. Saja je sebab sini dia mesra motor. Terus dia suruh parking bawah tepi Belfire tadi Njang. Novotel tak tahulah mesra motor ke tak. Tak pernah cuba lagi. Tapi seronok ke nak tengok sebab macam dekat dengan pasar raya Novotel tu je. Nak cuba juga tapi Flemington jugalah. Tak nak ubah. Ini kot Novotel. Aku nampak tu tadi. Tu Macam kita kat ni. Novotel. Betul lah. Ada kereta. Dia mesti jumpa Novotel. Nampak dah canggih juga kan Jang? Nanti lain kali bolehlah cuba kalau datang kereta apa. Tapi Flemington ni jaga dia sambut terus. Oh. Bawah dia sebelah Belfire. Motor besar. Betul-betul. Iyalah. Sekali lagi kiri. Dia ada sulit sikit sekali lagi. Ni masuk kereta ni kiri. Ni penisah ni. Oh, ada ni. Terbanyak sikit Cina. Betul lah jumpa pasar raya ni. Satu lagi. Depan lagi. Terus parking bawah. Masuk basement abang. Depan lagi. Banyak gaya parking hari ni tak sesak sangat. Hari ni hari apa? Selasa. Parking basement. Okey. Laju juga tadi aku dah angkat tangan dah sebenarnya. Aku tunggu kat wakaf tu tadi. Oh. Tak nampak gelap. Oh. Ya. Oi laju ni kata. Mula-mula aku tidur di Flemington ni yang kata try jalan Greek tu lah. Aku datang di Kelantan tu saja try dengan freeway. Ikut tasik banding apa. Dah petang, dah gelap dah. Nak tidur di Kuala Kangsar penuh hotel. Tak ada pilihan. Dah pukul 8 sampai sini Flemington. Tidur dah di Flemington. Lama dah 10 tahun dah kot. Lepas tu datang dengan motor baru-baru ni pun ada lagi lah. Flemington. Sebab nak bermalam di Kuala Kangsar kan dekat dengan Greek. Bumper. Bila dah sampai lepas tasik banding tu penuh. Daripada terpusing-pusing hari semakin gelap, teruslah ke Taipei. Lanjut lagi. Kanan sampai lah. Basement ni. Bagian basement kalau penuh atas ni basement lah. Ni belah kiri ni, depan sikit lagi. Bakin bawah.
Depan sikit masuk kiri. Parking basement. Flemington. Full house ya. Boleh ras. Ha? Oh, Full house. Mana tu? oh, lah